Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. 90% kejayaan anda dalam trading adalah bergantung kepada psikologi trading anda. Jadi persoalannya, ramai yang tanya saya, macam mana nak belajar tentang psikologi trading? Selain daripada mendengarkan keseluruhan konten podcast BTMP, ada dua lagi cara yang saya boleh recommend kepada anda. Cara yang pertama ialah anda cari dekat YouTube video-video Mark Douglas. Dia ada banyak kongsikan ilmu-ilmu mengenai psikologi trading di dalam video-video beliau. Ianya adalah 100% percuma sahaja. Dan cara yang kedua adalah anda kena baca buku beliau yang bertajuk Trading in the Zone. Apa yang menarik tentang buku tersebut ialah ianya mengenai buku trading, tetapi anda tak akan jumpa apa-apa chart dalam buku tersebut. Risk management pun dia cerita sedikit sahaja. Kebanyakan konten dalam buku tersebut adalah berkisar mengenai psikologi trading. Harga dia kalau dekat Malaysia dalam RM300 lebih. Kalau anda serius nak buat duit banyak dalam trading, tolonglah laburkan sedikit daripada wang anda untuk mendapatkan buku tersebut yang original. Okey, jom kita masuk kepada tajuk podcast kita kali ini, iaitu Trading ialah Pattern Recognition Numbers Game. Saya dapat 4 perkataan ini dalam muka surat 171 buku Trading in the Zone. Bila saya baca 4 perkataan ini, memang saya dapati ianya memang merupakan rumusan keseluruhan apa itu trading. Mark Douglas ditanya, apakah itu trading? Jawapan beliau ialah Pattern Recognition Numbers Game. 4 perkataan ini kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu Pattern Recognition dan yang seterusnya ialah Numbers Game. Untuk Pattern Recognition, apakah yang beliau maksudkan? Beliau merujuk kepada trading edge ataupun strategi kita. Kita kena betul-betul faham strategi yang kita gunakan. Apakah tugas ataupun tanggungjawab seorang trader? Jawapannya ialah kita kena buat keputusan. We are decision makers. Tapi keputusan yang kita perlu buat tidaklah complicated. Ianya cuma buy, sell ataupun no trade sahaja. Jadi melalui strategi ataupun trading edge anda, apakah senario buy dan juga senario sell untuk strategi anda? Saya akan bagi satu contoh yang mudah. Untuk anda buy, anda perlukan satu bullish candlestick yang mempunyai momentum dan ianya perlu berlaku di kawasan resistance. Ini adalah satu contoh pattern recognition. Bila anda nampak pattern tersebut, maka anda akan execute. Jadi sampai setakat ni, faham tak maksud pattern recognition tersebut? Adakah anda sudah betul-betul memahami strategi trading anda? Tolonglah jangan gunakan teknik yang complicated. Gunakan teknik yang simple sahaja. Yang penting anda boleh nampak dengan jelas adakah ianya keputusan untuk buy ataupun sell. Selain itu, pastikan yang strategi tersebut mempunyai frekuensi ataupun kekerapan yang mencukupi untuk anda trade. Kita pun tak naklah trade sekadar seminggu sekali kan? Dah lah lambat nak jumpa setup, lepas tu loss pula. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu numbers game. Trading adalah numbers game. Daripada 10 kali anda trade, anda akan win mungkin 4 ataupun 5 dan anda akan loss selebihnya. Tapi melalui kawalan risk and reward ratio yang betul, anda tetap boleh mendapat net profit. Contoh mudah yang saya boleh bagi ialah kalau anda profit, anda dapat 2 kali ganda ataupun 2R daripada risiko yang anda ambil. Kalau risk 5%, anda dapat 10%. Kalau risk 1%, anda dapat 2%. Jadi kalau anda loss 5 dan anda win 5, anda akan dapat net profit. 2% darab dengan 5, anda dapat 10%. Manakala yang anda loss adalah 1% darab 5, iaitu 5% sahaja. Jadi melalui 10 trade tersebut, anda boleh berakhir dengan 5% net profit. Inilah yang dikatakan sebagai numbers game. Sebagai trader, kita tak tahu bila kita akan profit. Kita tak ada crystal ball. Setiap kali kita trade, kemungkinan untuk profit ataupun loss adalah sentiasa 50-50. Untuk profit dalam satu trade, itu hanya memerlukan nasib. Tapi kalau kita nak profit dalam 10 trade, itu memerlukan skills, ilmu dan juga pengalaman next level. Anda perlukan disiplin dan konsistensi.
Sebab bukan semua trader boleh melawan nafsu untuk revenge trading. Nafsu untuk revenge trading itu adalah satu perasaan yang sangat kuat yang ada dalam jiwa setiap manusia. Saya tak kata trader sebab ini adalah lumrah seseorang manusia. Kita tak akan boleh nak terima loss ataupun kegagalan dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa cuba untuk bangkit dan dapat balik apa yang telah dirampas daripada kita. Jadi sekarang kita combine balik 4 perkataan tersebut. Pattern recognition, numbers game. Dalam muka surat yang sama juga, iaitu muka surat 171, dia dah pun bagi tahu 3 langkah yang kita kena buat setiap hari kalau kita trade. Kalau kita boleh buat 3 langkah ni, kita akan jadi seorang trader yang profitable. Anda nak tahu tak apakah 3 langkah tersebut? Okey, ramai orang jawab nak tahu, jadi saya bagi tahu. Baiklah, langkah yang pertama ialah identify the patterns ataupun setup. Pastikan anda dah pun betul-betul memahami anda punya strategi. Kalau anda belajar dengan TFS Price Action Trading, semua tu dah pun diajarkan dengan begitu mendalam. Kami hanya menggunakan price action trading sahaja tanpa apa-apa EA ataupun indikator. Seterusnya, langkah yang kedua adalah determine your risk. Tentukan berapa risk yang anda nak ambil. Berapa yang anda nak tanggung, itu terserah kepada anda. Kalau nak profit banyak, maka ambillah risiko yang tinggi. Kalau anda nak jaga akaun supaya bertahan lebih lama, maka ambillah risiko yang rendah. Secara umumnya, apa yang saya boleh sampaikan melalui pengalaman saya, kalau modal kecil, selalunya kita akan ambil risiko yang lebih tinggi. Ini supaya anda punya profit lebih besar, jadi ianya lebih berbaloi untuk anda. Tetapi kalau anda trade macam prop trading, modal besar, kita akan ambil risiko yang kecil sahaja. Ini kerana walaupun profit kita tak banyak, maybe 2 or 3%, ianya masih lagi satu amount yang besar. Contohnya modal kita RM100,000. Kalau kita dapat 2% sekalipun, itu dah pun bernilai RM8,000 ataupun $2,000. Jadi itulah dia langkah yang kedua, iaitu tentukan berapa yang kita nak risikokan. Dan akhir sekali, langkah yang ketiga, anda perlu tentukan bila anda akan exit daripada trade tersebut. Exit ni ada 3. Sama ada exit melalui SL, exit secara manual ataupun exit melalui TP. Kalau anda exit melalui SL, maknanya anda dah pun melakukan langkah yang kedua sebelum ni, iaitu tentukan risiko anda. Daripada berapa nilai risiko anda, bolehlah anda kira berapa stop loss yang anda akan gunakan. Kemudian kalau trade tersebut survive ataupun profitable, bila anda akan exit? Adakah anda akan exit pada 2R, 3R ataupun lebih? Inilah yang anda kena tentukan dalam langkah ketiga ini. Kalau anda tanya saya, prinsip saya adalah mudah sahaja. Kalau profit dah lebih 3R, saya akan close. Ini kerana untuk dapat profit 3R bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita tamak dan hold lagi untuk banyakkan lagi profit tersebut, hampir pasti market akan patah balik dan menghukum kita. Saya ulang sekali lagi 3 langkah tersebut. Pertama sekali, identify the pattern. Lepas tu, determine your risk. Dan yang ketiga adalah determine when to exit ataupun take profit. Lepas anda dah buat ketiga-tiga step ini, trade tersebut mungkin akan berhasil ataupun tidak. Anda akan profit, anda akan loss. Dalam buku tersebut, beliau cakap, the trade either work or it does not work. Tak kira lah apa pun keputusannya, anda perlu move on. There's always a next time. Anda kena terus pergi kepada next trade dan tinggalkan segala apa yang anda lalui sebelum tu. Sebab tu saya selalu pesan, start fresh every day. Kalau semalam anda profit ataupun loss, hari ini anda kena bermula sebagai orang yang baru. You need to let go, you need to start fresh. Anda kena ingat dan percaya yang dalam trading ni sentiasa ada peluang yang akan datang. Kita tak perlu menunggu terlalu lama pun untuk trade. Setiap hari peluang baru akan datang. Jadi anda tak perlu gusar kalau anda loss ataupun miss trade. Apa yang anda perlukan adalah anda perlu bagi masa secukupnya untuk anda trade secara berdisiplin dan tunggulah hasil yang positif dalam jangka masa panjang. Tetapi jangka masa panjang yang saya maksudkan tu bukanlah sampai bertahun-tahun. Anda boleh trade secara berdisiplin selama sebulan pun, itu dah dikira panjang untuk trading. Ini kerana dalam trading, kita lakukan hampir setiap hari. Dia bukan macam investment atau investing. Mungkin 3 bulan sekali baru ada satu position.
Dalam 10, 20 ataupun 30 trade, kalau anda berjaya trade dengan berdisiplin, anda akan dapat hasil yang positif. Tapi anda kena jagalah anda punya risk to reward ratio. Bila anda win, anda kena win lebih banyak daripada yang anda risikokan. Saya percaya dalam 10 trade, tak ada trader yang akan loss kesemuanya. Sebab tu anda kena sabar dan tahan diri daripada revenge trade. Kita tak tahu bila yang kita akan profit. Mungkin 2 trade pertama kita loss, lepas tu baru kita boleh dapat profit. Jadi kalau anda loss, anda kena betul-betul banyakkan sabar dan kuatkan kesabaran anda. Tahan nafsu ataupun tahan diri anda daripada revenge trading. Kalau loss, anda loss 1R saja. Tapi kalau win, anda kena latih diri dan mental anda untuk hold position tersebut sampai 2R ataupun 3R. Dengan itu barulah anda boleh mendapat positive result daripada beberapa trade yang anda lakukan. Kesimpulannya, trading adalah pattern recognition numbers game. Hanya 3 langkah yang perlu anda ikut dalam setiap trading anda, iaitu identify the pattern, determine your risk dan determine when to exit. Janganlah ukur kejayaan anda dalam jangka masa yang terlampau pendek. Anda kena bagi masa secukupnya dan buatlah sekurang-kurangnya 20 trade dengan berhemah dan berdisiplin. Kejayaan anda tak akan dapat dilihat dalam tempoh yang terlampau singkat. Untuk profit dalam satu trade, itu cuma nasib saja. Tapi kalau anda berjaya jadi profitable dalam 10 ataupun 20 trade, itulah yang menunjukkan anda betul-betul hebat dan skillful dalam trading. Tak ada apa lagi yang saya nak cakap selain daripada saya doakan kejayaan anda dalam bidang trading. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas sokongan berterusan anda. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.